Aku ingat bila hari ni sampai, aku akan rasa lain. Entah, rasa happy ke, rasa tenang ke. Tapi bila aku duduk depan kek ni, macam tak terasa apa-apa. Macam hidup aku ni jalan macam biasa je. Aku sendiri pun tak tahu sebenarnya aku tengah tunggu apa. Kau hidup, tapi kau sunyi. Setiap hari aku sibukkan diri aku dengan kerja. Dengan harapan hidup aku ni tak adalah sunyi sangat. Hidup aku ni penuh dengan kerja. Kerja lagi. Asyik ulang benda sama je. Hidup mati ni macam untuk kerja je. Tapi makin lama, makin aku penat. Sampai ada masa aku rasa aku bukan hidup. Aku hanya paksa diri ni untuk teruskan hari je. Aku ingat adalah orang ingat aku. Tapi macam biasa, kerja lagi. Masa ni aku sedar, aku ni dah terlalu lama hidup untuk benda lain. Sampai aku lupa untuk hidup untuk diri aku sendiri. Aku tengok bayang aku sendiri. Dia masih ada dekat situ. Ikut je aku diam-diam. Macam dia tengah tunggu aku ni sedar yang aku ni masih ada sebenarnya. Aku ni terlalu sibuk sangat dengan hidup sampai lupa nak jaga diri sendiri. Hidup aku ni asyik nak puaskan hati orang je. Hati sendiri ni buat tak tahu je. Malam tu, aku duduk balik depan kek ni. Dan buat pertama kalinya, aku tak lari dari apa yang aku rasa. Aku mula fikir, mungkin semua benda yang jadi ni bukan nak jatuhkan aku. Mungkin ini semua cuma proses untuk aku belajar, terima
cara hidup aku sendiri. Aku tahu aku penat. Aku tahu ada masa aku rasa aku ni tak cukup baik. Tapi kalau difikirkan balik, sampai hari ni aku masih lagi bertahan. Aku mula ingat balik kenangan aku pernah gelap betul-betul. Kenangan hidup rasa ringan walaupun sekejap. Dan masa tu aku sedar bahagia itu tak pernah hilang pun. Aku je yang terlalu lama tengok luka. Aku nyalakan balik lilin ni bukan sebab semuanya dah okey, tapi sebab aku nak cuba hidup balik. Aku rasa aku tak perlu pun jadi sempurna untuk rasa bahagia. Aku cuma perlu kembali jadi diri aku sendiri je. Dan kadang-kadang benda kecil pun boleh selamatkan hati kita. Jika sempit hidup ini, tidur selalu tatanan pagi sana. Dulu aku fikir bahagia tu kena ramai, tapi sekarang aku faham kadang ada seorang yang betul-betul ada dengan kita pun dah cukup dah sebenarnya. Dan mungkin itu pun dah cukup untuk buat aku rasa tenang semula. Kadang tu aku rasa hidup ni tak adalah susah macam yang disangka. Mungkin aku je risaukan benda yang belum berlaku. Aku masih sunyi, tapi kali ni aku dah belajar macam mana nak hidup dengan sunyi itu. Apapun yang penting, aku masih lagi ada peluang untuk sambut ulang tahun aku tahun ni. Selamat Hari Jadi Syamil yang ke-26 tahun. Jadi pelukan ternyaman untuk